So masa tu dia akan ambil keputusan untuk akak tutup kedai akak. Terus tutup? Disebabkan gambar tu ke? Ya, sebab akak malu dengan kelinding. Hari ni Kak Di bersama dengan Kak JM, pengasas Aura Rezeki. Okey, so kita nak tahu macam mana perjalanan awal Kak JM dalam nak lahirkan Aura Rezeki ni. Dia daripada kelukaan yang menghidupkan aku. Wah, gitu. Dia buat drama. Boleh buat drama. Pun dah macam tajuk drama. Okey. Dia bila Allah nak bagi sesuatu kepada kita, mesti dia akan bagi ujian yang kau punya. Kan? So, bila Allah kata engkau boleh hadap, ya, aku akan naikkan lagi darjat kau. Pernah dengar macam tu? Pernah kan? So, itulah. So, jadi perjalanan bagaimana Aura Rezeki bermula, ia adalah daripada kejatuhan bisnes yang lama lah. Masa tu biasalah, Kak JM ni kan baik sangat dengan semua orang. Kita ni orang yang selalu bersangka baik. Faham. Nak tolong orang. Tak boleh nak kata tak. Semua okey boleh tolong. Tapi hakikatnya sebenarnya kau ni tak mampu nak tolong ni. Disebabkan kita ni memang orang kata dah dilahirkan untuk orang kata untuk berbuat baik kepada orang kan. Jadi kita memang adalah dalam diri tu ada sifat yang macam tu. Jadi sampailah masa tu akak ada bisnes lah. Akak ada bisnes pembekalan cenderamata dekat Kajang. So bisnes tu akak dah dirikan, akak dah bangunkan lebih kurang dalam 8 tahun. Dan ketika itu tahun 2014 akak mengalami kejatuhan. Ya, akak mengalami kejatuhan bisnes yang mana kejatuhan bisnes tu atas kesilapan akak sendiri. Kenapa akak cakap atas kesilapan akak sendiri? Sebab biasalah kita kan terlampau percaya tadi dengan orang, nak tolong orang sehingga kan kita tak tengok diri kita, keadaan kita. Semuanya kita nak, orang kata kita nak buat untuk orang, kan? Kita nak buat untuk orang. So satu hari tu adalah kawan datang, dia kata dia nak pinjam duit masa tu. So akak kata macam mana nak bagi duit sedangkan kita pun bisnes pun tak berapa nak bagus kan. Tapi itulah sifat akak ni tak pandai nak berkata tidak yang membuatkan akak kata okeylah bolehlah tolong. Tapi kawan tu nak minta tolong duit tau Di. Duit. So masa tu akak memang tak ada duit. Tapi bila kawan tu kata, alah JM kan ramai kawan-kawan. Bolehlah pinjam-pinjam kat kawan lain. Siap ajar. Ya, siap ajar. So jadi macam akak pun, ya tak ada juga. Sebab kenapa akak setuju? Sebab dia menjanjikan akak pulangan yang best. Maksudnya kalau akak tolong dia, dia akan bagi akak something yang hadiah yang best lah. Kita bisnes kan mesti kita nak pulangan. Betul. Kita nak untung. Kalau hari ni contoh kita buat investment, kita nak tahulah investment kita tu balik modal dia kan. So bagi akak okeylah dia dah janjikan akak macam tu, at least bolehlah nak bayar gaji staff, nak bayar sewa kedai dan sebagainya. So akak setuju. Akak pinjam dengan 3 orang di masa tu. Okey. Akak pinjam dengan 3 orang, seorang 10. So janjinya kawan tu kata 2 minggu nak pulang balik. Tapi tapi sebulan tak ada senyap. 2 bulan senyap. 3 bulan senyap. Akak ni, kan akak pinjam dengan orang yang 3 orang ni tadi, orang tu duk kerja akak lah. Kan duk kerja akak. So akak kata tak ada lagi sebab orang ni tak bayar. Akak cakap itu. Tapi yang 3 ni, dia tak tahu. Dia kata, hari ni itu masalah akak dengan orang tu. Tapi yang ini masalah sebab akak pinjam dengan dia orang. So apa pun akak kena pulang. So nak jadikan cerita, antara 3 ni macam-macam lah akak dapat orang kata mereka datang ke pejabat dekat Hentian Kajang tu kan, marah-marah, berteriak, maki-maki. So akak terima sebab ini kesalahan yang memang akak yang buat. Okey, dan ada yang seorang ni, dia antara 3 kan ada antara 3 orang. So yang seorang ni dia very smart lah. Dia ambil gambar akak dekat media sosial. Tak tahu kat mana. Ada satu platform media sosial tu. So dia ambil gambar and then dia printkan A3 size, dia tampal dekat semua floor. Akak masa tu akak buat bisnes dekat kompleks Hentian Kajang tu tingkat 1
tingkat 2, tingkat 3. So akak dekat tingkat 1. So jadi dia tampal dia tampal gambar akak dan juga caption dan juga teks. Berhati-hati wanita ini yang tak nak bayar hutang. So masa tu jiran akak sebelah, akak ingat lagi nama dia Laila. Akak ingat lagi jiran kedai lah kan. Kita kan ada banyak-banyak kedai kompleks tu kan, banyak kedai kan. So dia kata, Kak, gambar akak ni banyak ni. Dia kata ada kat toilet, ada kat dinding, ada kat lift. Dia kata kan, gambar apa? Gambarlah berhati-hati wanita ini yang tak nak bayar hutang. Masa tu dia akak rasa macam, ya Allah, akak tak tahu, akak rasa macam akak ni rasa macam akak ni jatuh dekat dalam gaung yang dalam sangat tu. Akak rasa macam dah tercungap-cungap dah, akak dah sesak nafas dah ketika itu. So masa tu dia akak rasa macam, ya Allah, apalah salah aku. Malu tak agak lah. Of course. Sebab kita dekat kompleks tu, kita buat bisnes bukannya baru setahun 2. Kita dah 8 tahun. 8 tahun akak berniaga dekat kompleks tu. So memang akak ni kan orang ramah. Semua orang kenal akak kan. Semua orang hai kenal akak kan. Mau tak kenal kan. So akak memang orang yang peramah dan akak memang mudah mesra dengan orang. Jadi keliling tu memang kenal dengan akak. So masa tu dia akak ambil keputusan untuk akak tutup kedai akak. Terus tutup? Disebabkan gambar tu ke? Ya, sebab akak malu dengan keliling. So akak jumpa staff akak dalam 3 orang macam tu. Akak jumpa, akak kata akak kata akak nak tutup lah kedai ni, korang carilah kerja lain lah macam tu. So akak pindah, akak keluarkan barang-barang akak masa tu. Mesti akak pindah waktu malam. Sebab malam kan tak ada orang kat kompleks tu. So jadi akak malu nak berhadapan dengan orang keliling ni, akak malu. Jadi akak ambil keputusan untuk pindah barang, bawa balik ke rumah. Yelah barang-barang macam komputer, meja, semua tu nak kena bawa kan. So akak bawa balik rumah. Akak pindah pada waktu malam supaya orang tak nampak akak. Itulah titik tolak akak. Kejatuhan bisnes disebabkan atas diri akak sendiri, kebodohan akak sendiri. Titik terendah lah tu masa tu. Titik terendah. Dan bila akak duduk kat rumah. So kita tunggu episod yang kat rumah pula. Tak, saya nak tanya. Okey, dia viral kan tak? Maksudnya dulu dia tampal-tampal lah. Ada social media tak dulu? Dulu tak ada macam sekarang. Nasib baik. Ya Allah, itulah Allah masih lagi menjaga aib kita. Masih lagi menutup aib kita. Dulu tak macam sekarang. Sekarang sekejap je. Satu Malaysia tahu. Satu Malaysia dah tahu. Dulu dia cuma viral dekat ni je. Dia tampal kat dinding je. Walaupun dulu ada satu media sosial yang famous juga kan. Tapi dia tak gunakan platform itu untuk buat viral. Kalau sekarang, ya Allah tak tahu lagi. Dia tak pandai guna social media kot. Yes, mungkin. Mungkinlah tu syukurnya. Tu syukurnya lah ketika itu. Kalau sekarang, tak tahulah. Sekejap je dah famous, dah JM Iswan. Betul-betul. Kan? Sekarang pun dah famous juga. Itulah titik permulaan. Dan masa tu bila duduk kat rumah duduk kat rumah dengan hutang yang banyak, orang datang kat rumah pula. Datang. Sebab masa akak nak pinjam duit tu, akak bagi alamat rumah semua, IC semua, photostat semua. Sebab akak tak nak menipu. Bukan akak lah nak menipu tu.